Kalau anda mati hari ini tanpa wasiat, keluarga sendiri mungkin terpaksa berebut harta anda. Anda nak dosa yang berpanjangan ke? Tak kan? Ramai orang fikir faraid cukup. Tapi tanpa wasiat, waris boleh terperangkap dalam masalah bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, siri pewarisan 101 episod kedua. Jika tuan-puan ingin mengikuti topik-topik lain, jangan lupa ikuti dan subscribe saluran kami sama ada di Instagram atau TikTok. Dalam video lepas, kita telah memahami apa itu harta pusaka. Hari ini, kita sambung satu lagi asas yang sangat penting tetapi paling banyak disalahfahami oleh kita, iaitu apa itu wasiat. Wasiat ni wajib ke? Atau hanya untuk orang kaya dan orang tua sahaja? Wasiat ialah satu dokumen atau pernyataan hasrat yang dibuat semasa kita masih hidup sebagai panduan tentang apa yang perlu dilakukan selepas kita meninggal dunia. Ramai orang salah faham dan menganggap wasiat ini digunakan untuk mengubah faraid. Mereka juga anggap wasiat memberikan semua harta kepada seseorang atau ada juga anggap melawan hukum Allah. Wasiat bagi orang Islam tidak mengubah faraid, tetapi ia membantu dari segi melantik pentadbir pusaka. Menurut Islam, wasiat membantu menjelaskan tanggungjawab dan mengurus perkara yang tidak dibincangkan dalam pembahagian faraid. Ringkas kata, wasiat ni memudahkan hal. Waris tak payah pening kepala, tak payah salah faham sebab masa tu hati lagi sedih, lagi tak stabil. Kesilapan paling biasa ialah beranggapan tak buat wasiat pun tak apa, nanti faraid akan urus. Hakikatnya, tanpa wasiat, waris mungkin tidak tahu siapa yang patut mengurus, proses boleh menjadi lambat dan konflik mudah berlaku. Sedangkan Islam sangat menitik beratkan supaya urusan selepas kematian diselesaikan dengan cepat dan adil. Satu soalan yang selalu muncul, yang ramai orang keliru, bolehkah kita mewasiatkan harta kita kepada waris, contohnya kepada anak kandung kita sendiri? Jawapannya tidak boleh. Waris yang berhak sudah mempunyai bahagian masing-masing melalui faraid. Namun begitu, jika semua waris bersetuju dengan kaedah agihan yang berbeza, ia boleh diterima. Dalam wasiat, seseorang boleh mewasiatkan sehingga 1/3 daripada jumlah harta keseluruhan kepada sesiapa yang dikehendaki. Terutamanya buat orang-orang yang tak termasuk waris faraid macam anak angkat. Mereka tak dapat apa-apa kalau tak diwasiatkan dengan betul. Selain tu, wasiat ni peluang besar untuk berwakaf. Kita boleh tinggalkan harta yang berkekalan jadi amal jariah yang pahalanya tak pernah putus, mengalir sampai bila-bila. Sekarang ni, mari kita faham betul-betul apa yang tidak boleh dilakukan melalui wasiat. Ini penting sangat, jangan main-main. Wasiat tak boleh bagi harta kepada waris faraid tanpa persetujuan waris-waris lain. Tak boleh agih lebih daripada 1/3 harta dan yang paling utama, wasiat tak boleh digunakan untuk nafikan atau hapuskan hak faraid yang Allah dah tetapkan. Sebab tu, wasiat kena ditulis dengan ilmu yang betul, panduan yang sahih, jangan sampai tersilap dan rosakkan hak orang. Kenapa wasiat masih penting walaupun ada faraid? Sebab faraid tentukan siapa dapat apa bahagian. Tapi wasiat tentukan bagaimana harta tu diurus dan siapa yang layak uruskan. Kalau faraid tanpa wasiat, proses jadi susah payah. Kalau wasiat tanpa faham faraid, boleh berisiko batal terus. Lebih baik, kedua-duanya berjalan seiring. Apa jadi kalau tak ada wasiat langsung? Tanpa wasiat, tak ada pentadbir yang dilantik secara rasmi. Waris kena berebut atau bersepakat lantik pentadbir. Proses pusaka lambat, rumit, mahal. Risiko konflik keluarga tinggi. Harta boleh beku bertahun-tahun tak diagih. Inilah antara sebab utama berbilion ringgit harta umat Islam terkatung-katung tak sampai ke tangan waris. Kita kena ingat, wasiat bukan pasal harta je. Ia pasal tanggungjawab dan amanah supaya apa yang kita tinggalkan tak menyusahkan orang yang kita sayang. Dan akhir sekali, bila kita betul-betul faham wasiat, barulah kita sedar perancangan pewarisan ni bukan untuk orang yang hampir mati dan bukan untuk orang kaya je. Ia untuk setiap orang yang bertanggungjawab semasa hidup. Wasiat tu soal tanggungjawab, kasih sayang pada keluarga dan elak masalah selepas kita tiada. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk memudahkan anda membuat perancangan pewarisan dengan lebih mudah dan teratur. Perancangan pewarisan ni sebenarnya bukan semata-mata untuk orang yang kita tinggalkan. Adalah satu usaha kita untuk memastikan harta pusaka yang kita tinggalkan nanti tidak menjadi harta batil kepada para waris.